Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nazrul Muslim. Saya pelajar daripada Cikla Masjid dan Komuniti Remaja dan saya merupakan wakil daripada Kumpulan 4. Dan hari ini saya akan menerangkan apa yang ada di masjid ini dan serba sedikit tentang kemudahan yang disediakan di Masjid UKM. Okey, di sekitar persekitaran masjid kita juga menyediakan gerai cendol dan korang boleh juga tengok lepas korang solat ataupun korang nak study apa semua, korang boleh beli kat sini. Lihat kedai cendol. Tapi kalau lepas solat Jumaat ataupun tengah Jumaat, kita ada jual-jual macam jual dekat macam goreng-goreng seperti bola apa semua kat situ dengan air-air balang. Okey. Jadi antara kemudahan lain yang terdapat di Masjid UKM, mereka ada menyediakan mesin air yang di mana selepas solat korang boleh beli untuk dahagakan. Jadi antara kemudahan lain di Masjid UKM ini, mereka ada juga menyediakan meja dan kursi untuk para pelajar kalau nak study, mereka boleh study di sekitar masjid. Jadi masa abang ni dia tengah study sekarang. Ya, sudah. So, korang datang boleh buat study group kat sini. Alright. Okay, kat sini juga kalau korang dahaga, korang boleh minum air yang disediakan Gowe daripada Masjid UKM. Ni air korang akan minum. Okay, di sini juga terdapat orang memberi sumbangan makanan dan air. So korang boleh ambil cawan dan boleh ambil air kat sini. Selalunya akan diberi air manis dan air yang sejuk lah. Selain itu, Masjid UKM juga menyediakan zakat UKM dan sesiapa yang ingin membayar zakat boleh membayar di sini. Okay, pada sekarang lepas ceramah di dalam mereka tunjuk. So, yang terakhir jangan berhenti. Mereka pun tak tahu. okay, jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang aduan, korang boleh pergi kat kaunter Pusat Islam untuk bertanyakan tentang apa-apa yang anda ingin bertanya. Tapi sekarang dia orang tengah tutup, tengah rehat. So lepas pukul 2 korang akan tengok sini jadual dia kan. Korang boleh tengok untuk memudahkan urusan korang. Okey. Seterusnya kita akan lihat apa lagi fasiliti yang ada di sekitar Masjid UKM dan kita akan naik ke tingkat atas. Okey, di bahagian atas pula korang boleh lihat di sini tempat bahagian solat atas bagi solat Jumaat untuk lelaki sebab ramai Okey, di sini korang boleh letak bak slipper ataupun kasut korang di bahagian rak kasut untuk kelihatan lebih rapi dan tidak terkena hujan lah sebab dia duduk di bawah bumbung kan. Okey. Antara kemudahan yang agak penting ketika belajar di masjid ialah peti kecemasan yang disediakan oleh Masjid UKM. Jadi jika ada berlaku sebarang kecemasan terhadap sama ada pelajar, kaki tangan UKM ataupun sesiapa sahaja, mereka boleh menggunakan peti kecemasan ini ketika dalam situasi yang cemas. Antara kemudahan lain yang Masjid UKM sediakan, mereka juga ada sediakan tandas OKU untuk jantina lelaki dan ada juga tandas OKU untuk jantina perempuan. Okey, di sini tersedia sangat luas parking dan sangat banyak bagi motor dan kereta kan. Korang tengok sini semua motor. Mana kereta. So kat belah sana pun ada juga. Okey. Ya, Masjid UKM sangat-sangat banyak menyediakan pelbagai kemudahan untuk jemaah-jemaah masjid yang hadir dan marilah kita bersama-sama datang ke masjid beramai-ramai seperti subuh macam Jumaat untuk memenuhkan Masjid UKM. Sekian daripada kami. Terima kasih.